Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali di channel Cik Azman. So sekarang ni aku dekat Sunway University. Kita nak tengok cerita banduan dekat TGV. So ya, let's go. Jadi aku buat review lah. So Yep, let's go. Alamak, okay tak? Okay kot Okay guys, so I've just watched banduan. Okay, baru habis tadi. Okay, so kita terus buat review lah sebelum aku lupa apa nak cakap kan. Okay, first aku nak cakap benda yang aku suka. Okay, before that, sinopsis. Okay, banduan mengisahkan tentang seorang polis yang bernama Inspektor Johari yang buat satu operasi, secret operation untuk menumpaskan satu tokan dadah bernama Azharuddin. Dan dalam konflik yang berlaku tu tiba-tiba masuknya seorang bekas banduan yang bernama Dali yang ingin berjumpa dengan anaknya buat kali pertama setelah 10 tahun dalam penjara. Okay, so basically selepas pertemuan diorang tu banyak benda lah yang berlaku sebenarnya. Okay, apa yang jadi korang akan tengok sendiri lah. Okay, so aku nak terus cakap apa yang aku suka lepas cerita ni. So basically before that, mungkin ada yang tak tahu, cerita ni is based on ataupun diadaptasi, bukan adaptasi lah, I mean like adaptasi lah kan, daripada filem Tamil yang bertajuk Kaiti. Okay, FYI, aku pergi sebagai audience yang tak pernah tengok cerita Kaiti. Okay, maksudnya Kaiti kan, Kaiti ke Kaiti? Kaiti kot. Okay, so mungkin korang akan ambil kepada sesiapa yang tak pernah tengok cerita Kaiti dan nak tengok cerita banduan ni. Okay, mungkin korang boleh ambil perspektif aku lah. Aku punya opinion ni mungkin akan, orang kata, synchronize dengan korang punya opinion lah, sebagai orang yang tak pernah tonton Kaiti. Okay, kepada orang yang pernah tonton Kaiti, mungkin dia punya orang kata pendapat dia orang tentang filem ni mungkin berbeza sikit lah kan, sebab mungkin ada reference yang aku tak faham ke apa kan, tak tahulah kan. Tapi sebagai audience yang tak pernah tengok cerita Kaiti and aku pergi nak cerita banduan, this is my take on it lah. Okay, so first, benda yang aku suka, before that aku nak cakap, okay, walaupun aku tak pernah tengok cerita Kaiti, aku ada lah knowledge pasal Tamil films ni kan. Ada lah cerita-cerita Tamil, cerita-cerita Bollywood ke Hollywood, apa yang aku pernah tengok je lah kan. Cuma Kaiti ni aku tak pernah tengok. Okay, so ya, okay, teruskan. Okay, benda yang aku suka, first aku suka of course dia punya soundtrack lah. Okay, dia punya soundtrack dia panggil, bukan soundtrack lah, soundtrack lah kan. Dia punya soundtrack, dia punya sound effect yang dia gunakan untuk cerita ni memang the bomb lah. Okay, basically dia memang ambil, aku rasa memang dia ambil soundtrack yang sama dengan cerita Kaiti tu. Aku rasa sebab macam dia ada the iconic sound macam tereng macam tu kan. Aku rasa itu iconic sound untuk cerita tu lah. Walaupun aku tak pernah tengok cerita Kaiti tu, aku boleh agak itu dia punya iconic sound. I mean like macam bila, sebab benda tu soundtrack tu digunakan especially bila Dali ni keluar. Dali lakonan Era Aziz ni. So pada aku soundtrack dia memang the bomb gila. Okay, kalau kau pernah tengok cerita Tamil pun kau tahu soundtrack cerita Tamil ni memang akan bagi kau hype like the whole film. And cerita ni macam tu. I mean like from the beginning of the movie until the end, kau akan sentiasa rasa hype disebabkan dia punya soundtrack. Dia punya apa ni, lagu yang digunakan. Even macam dia punya scene ataupun yelah, dia punya scene tu pun biasa. Apa yang aku cuba cakap ni, I mean like, sorry tersasul banyak kan. Okay, even scene dia tu biasa sekalipun, tapi disebabkan soundtrack dia ni, dia buatkan scene tu jadi hype dan kau akan rasa excited untuk tengok. I mean like the whole movie like 2 hours ni, kau akan rasa hype je. Tak ada yang kau rasa macam alamak apa ni, macam tu lah, sebab dia punya soundtrack. Okay, so first aku suka dia punya soundtrack. Second, aku suka sebab cerita ni dia bukan sahaja fokus on action semata-mata. I mean like orang kata all out action, tapi story how no, dia bagi best of both worlds lah, I would say like that lah. Macam kau dapat action yang bagus and at the same time dapat story yang bagus juga. Okay, tapi akan ada benda yang aku nak sentuh juga pasal action dan juga story dia ni, untuk benda yang aku tak suka. Okay, tapi overall as a film, I would say dia berjaya carry action dan juga story yang bagus lah. Story yang pada aku buat kau hooked up untuk tengok like the whole movie lah. Sebab maksudnya story dia tu, orang kata, ada jalan cerita yang bagus lah. Okay, and then okay, itu aku suka. And pasal story dia ni, I mean like the drama yang dia bawa, especially pasal Dali and dia punya anak perempuan ni. Okay, at first aku macam ada orang kata
macam boleh tengok tahu saja ni macam tak boleh carry ni. Maksud aku macam Aaron Aziz tu tak boleh carry orang kata dia emotion antara dia dengan anak dia nama Hana ni kan. I mean like macam mungkin dia punya emotion tu tak menjadi sangat, tapi at the end of the movie I would say it is successful lah. I mean like the emotion was there. Maksudnya emosi tu sampai lah at the end of the movie tu. Penghujung cerita tu pada aku bila aku tak nak cakap nanti spoiler pula kan. Nanti kau mesti nak tahu siapa mati siapa tak kan. Tapi macam I mean like penghujung filem kau dapat emosi yang dia bawa daripada awal lagi tu, yang dia carry dengan watak Dali tu, kau dapat kat penghujung filem. So pada aku emosi dia sampai. So maksudnya storyline dia pun berjaya lah. And storyline dia tu pun bukannya macam satu, orang kata satu layer je. Dia ada 2 to 3 layers. Sebab macam apa yang terjadi tu dia the whole story ataupun the whole storyline dia ada multiple plots tau yang berlaku serentak, which is satu dekat balai polis, satu perjalanan Dali dengan Inspektor Johari dalam lori ni, and satu lagi dia punya anak tu lah. Okay, dekat dia punya anak dekat orphanage, and ada lagi satu lagi which is penjahat-penjahat ni lah, macam tu. So pada aku okay, menarik, storyline menarik. Okay, itu second yang aku suka, storyline yang menarik dan action dan story yang seimbang. Okay, third aku suka macam ni, aku suka watak-watak yang dibawa dalam cerita ni. Semua bawa watak dengan berjaya. Okay, baik penjahat dan sebagainya. Terutamanya Rosyad Mno, kita tak cakap, kita tak deny dia punya credibility dalam lakonan. Fadli Mas'ud dalam cerita ni pun pada aku sebagai comical act dalam cerita ni, which is orang kata comic relief lah. Watak dia sebagai comic relief dalam cerita ni pun pada aku menjadi, walaupun tak adalah joke dia banyak sangat dan tak adalah yang macam hit sangat kan, tapi macam dia adalah, dia bagi that relief lah bila kita tengok terlalu intense. So dia adalah bawa kan that comic relief tu kan. Okay, menjadi, dan terutamanya watak Dali lakonan Aaron Aziz ni. Okay, macam ni aku cakap, kalau kau rindu watak Aaron Aziz yang penuh dengan aura macam kau tengok dia dalam KL Gangster dulu, I mean like the KL Gangster, the first one, the first KL Gangster dulu, yang bila kau tengok Malik tu kau rasa macam uish, goosebump, kau boleh rasa dia punya aura tu kan. Kalau kau rindu nak tengok situ, I mean like macam even kau tengok the latest cerita Aaron Aziz yang ada Aaron Aziz, which is Sheriff, itu pun aura dia tak sekuat tau. Dia nampak macam dia, walaupun dia jadi villain, tapi sebab cerita tu fokus dekat Syafiq Kyle, watak Syafiq Kyle, so watak Aaron Aziz dalam cerita tu pun macam tak ada aura sangat. Tapi kalau kau rindu that Aaron Aziz punya aura yang kau dapat daripada watak Malik dan Cat Gangster dulu, you will get that in this film. I mean like cerita ni berjaya mengangkat Aaron Aziz di balik sebagai that, orang kata, hero yang kita bangga-banggakan dulu, macam tu Okay guys, sorry. So aku baru perasan aku punya angle video tu buka ke atas. Alamak, so aku terpaksa pegang and tadi terpaksa cut sebab storage penuh. So aku kena, I need to make it quick. Okay, so next. Okay, itu third point pasal Aaron Aziz and watak-watak yang dia lah. Fourth, aku suka dengan dia punya setup cerita ni. Okay, especially balai polis tu. Okay, balai polis Sungai Putih, Pasir Putih ke apa nama kan. Okay, balai polis tu aku boleh kata maybe lah, aku tak tahu balai polis tu betul wujud ataupun dia it's a setup, tapi most probably a setup lah, sebab dia tak nampak macam balai polis yang orang kata yang biasa kau tengok dekat Malaysia lah. Tapi setup balai polis tu bagi satu vibe yang berbeza lah dalam filem ni. Dia bagi macam, dia nampak I mean like the whole setup untuk filem ni, especially dia punya location tu buatkan filem ni nampak orang kata international look sikit. Maksudnya tak nampak macam macam dekat Malaysia sangat. So pada aku benda tu bagi satu vibe yang baru lah, vibe yang best lah bila kau tengok cerita ni. Okay, itu. Okay, next aku nak puji dia punya orang kata ni lah, dia punya cameo. Okay, so basically there's a big cameo juga dalam cerita ni. Okay, kenapa aku cakap cameo? Sebab watak dia tu sebenarnya penting, tapi watak dia penting, tapi watak dia tu tak bagi apa-apa action ataupun dia macam nak kata tak mempengaruhi cerita. Dia pengaruh juga, cuma dia macam tak banyak screen time lah saya cerita. Okay, sebab tu dia we call it as cameo lah. Okay, cameo dia ni mungkin ada yang dah tahu, mungkin dah ramai yang spoil, tapi kalau siapa yang tak tahu lagi, pergi tengok dulu, baru dia bagi satu, orang kata, excitement lah bila kau tengok dia ada dalam cerita ni kan. Okay, so aku bagi hint je lah kan. Sebab kalau aku bagi hint yang terlampau obvious, nanti kau akan dapat. Dia, cameo dia ni bergandingan dengan Aaron Aziz juga dalam filem yang baru-baru ni juga. Filem yang one of the blockbuster movies, Malaysian movies
baru-baru ni juga. So dia ada dalam cerita ni. So cameo dia tu pun bagi excitement jugalah untuk cerita ni. So bagi plus point untuk cerita ni jugalah. And overall I would say cerita ni itu antara benda-benda yang aku suka untuk cerita ni lah. Okay, so basically ada 4 ke 5 point yang aku suka. So I think it's a successful movie lah. Pergi kepada benda yang aku kurang suka pasal cerita ni. Aku ada juga benda yang aku tak suka. Okay, aku balik kepada action dan juga dia punya storyline. Okay, pasal storyline dia, okay, just nice. Cerita dia pun kita orang kata excited. Give that excitement lah untuk kita follow cerita tu throughout the whole movie. Tapi aku perasan terutamanya between Dali, Inspector Johari dan juga si cowboy ni lah. Dia punya dialog antara diorang ni, dia macam banyak yang berulang-ulang. I mean like berulang tu macam mana? Dia macam they go back and forth. Maksudnya macam, oh ini okay, nak jumpa anak saya ni, disuruh tolong. Lepas tu ni dia kata tak nak tolong sebab tak nak jumpa anak saya. Lepas tu dia ni cakap nak jumpa anak awak tak? Nak jumpa anak awak tolong. Lepas tu dia ni pun okay. Lepas tu bila jadi something tiba-tiba saya tak nak tolong sebab saya nak jumpa anak saya. Lepas tu dia ni kau kena tolong, kau dah janji. Okay, tak nak, saya tak nak mati sebelum jumpa anak saya. Lepas tu dia ni kau nak jumpa anak kau tak? Okay, kau tolong, baru kau boleh jumpa anak kau, faham? Lepas tu tiba dia ni okay. I mean like macam it went back and forth too many times sampai aku rasa macam dialog dia tu macam satu berulang, satu lagi macam apa yang macam dia macam tak tahu nak ke mana. Saya cerita macam tu. I mean like macam kau boleh bagi satu excuses yang lebih besar untuk Dali ni tolong ke apa. I mean like macam, dan kau tak perlu ulang benda yang sama, asbab ataupun sebab yang sama untuk Dali ni tolong kau dan Inspector Johari ni untuk guna Dali untuk bantu dia. Faham tak? Macam dia macam saya cerita, aku nampak masalah especially antara 3 watak utama ni lah. Maksudnya dalam perjalanan naik lori ni. So macam dia agak ni sikit lah. Okay, itu first. Second, dia tak lari juga daripada stupid decision daripada karakter-karakter ni lah. Okay, dia okay. Cumanya ada certain plots tu aku rasa macam sangat-sangat lah macam kalau karakter-karakter ni tak buat stupid decisions, dia tak akan jadi macam tu. I mean like macam ada benda yang kau akan question juga. Aku kalau nak bagi contoh pun dia akan mungkin akan spoil sikit. Tapi macam aku boleh kata macam ni lah. Okay, sebagai contoh ada satu rat ataupun satu tali barut dalam kalangan polis ni. Lepas tu tiba-tiba dia macam join in sampai dia boleh mencederakan salah seorang pada watak ni. I mean like macam kau boleh senang itu dan tanpa question pun dia. Saya cerita macam tu lah. Benda tu pun macam itu antara stupid decision yang berlaku dalam cerita ni. Dan benda tu aku sangat-sangat tak suka. I mean like macam kau boleh je buat plot yang lebih better daripada tu instead of kau buat stupid decision macam tu. Itu second. And third, yang aku tak suka pasal cerita ni adalah okay, action dia. Betul, action. Okay, aku sentuh sikit pasal action dia. Action dia okay, fine. Dia bagi that aura bila si Aaron Aziz turun daripada lori tu dan introduce siapa dia sebenarnya, which is orang yang boleh berlawan. Dan macam maksudnya that aura lah bila dia turun tu, daun tu bertiupan. I mean like, yelah, basically benda yang menunjukkan dia tu ada aura lah. Tapi masalah utama action dia ni adalah shot dia. First, dia terlampau zoomed in. Okay, itu aku rasa aku tahu kenapa. Maybe sebab dia okay macam ni. Dua masalah utama untuk action sequence dia. Alah, lenguh Tapi kalau tak nanti jadi macam angle macam tadi pula. Okay, tak apa. Dua masalah dia. Satu, terlalu zoom in. Dua, terlampau banyak pertukaran shot ketika action berlaku. Okay. Dan dua benda ni menyebabkan satu benda yang sama, which is the loss of details in fighting sequences. Okay, so apa maksudnya? Fighting sequences tu kau tak boleh nak enjoy, kau tak boleh nak nikmati, kau tak boleh nak tengok detail dia orang fight tu macam mana. I mean like kau tak boleh tengok the excitement, kau tak boleh rasa that thrill bila kau tengok si Dali ni pukul orang tu. Sebab dia terlampau zoom in. And aku rasa it is done purposely sebab maybe dia ada kepincangan dari segi dia punya maybe dia punya koreografi ke kan, apa maybe lah kan, ataupun maybe aku rasa macam tu lah kot. Sebab tu dia macam banyak shot yang zoom in dan semua. Dia nak buat slow mo tak apa, okay, maybe itu trademark Tamil film dan sebagainya. Tapi yang jadi masalahnya terlampau zoom in. Bila zoom in, kau nak tengok dia pukul tu pun, sebab selalunya fighting sequences ni dia cantik bila dia guna medium shot. I mean like bukan, aku tak tahulah dia exact nama dia apa, tapi maksudnya
shot tu dia ambil separuh. Dia tak jauh, terlampau jauh, long shot bukan. Jauh sangat tak nampak sangat juga, ataupun terlampau dekat sangat pun tak nampak juga. Dia macam kena medium, tengah-tengah. Baru kau akan dapat. And pertukaran shot tu tak banyak. Ini okay, dah medium shot, tiba-tiba dia nak tumbuk, kau zoom. Lepas tu bila dah habis tumbuk, kau shot lain pula. Lepas tu bila dia nak sepak, kau zoom kat kaki dia. I mean like macam pertukaran shot yang banyak dan terlampau zoom membuatkan kau tak nampak pun dia fight ni macam mana. Tak dapat detail langsung. So itu masalah utama aku untuk cerita ni. So walaupun begitu, I would say I still enjoy the whole 2 hours aku tengok cerita ni. Aku macam tengok tu macam tak rasa macam alamak nak tengok phone ke apa, tak ada lah. So memang okay. So tapi still dengan kelemahan-kelemahan yang ada macam aku cakap tadi, aku tak boleh bagi filem ni 9/10 atau 10/10. I will give a rating of 8.8 out of 10 untuk cerita banduan. Sebab aku nak bagi 8, kalau nak bagi 8 macam kurang sangat. 8.5 macam masih kurang. Nak bagi 9 macam tak layak. So 8.8 lah. Okay, itu sebabnya kenapa 8.8. So just go and watch it. Terutama kepada peminat-peminat Era Aziz, I will definitely say you will enjoy this film. And of course peminat Kaiti pun aku rasa akan enjoy kot. Tak tahu lah sebab aku tak pernah tengok cerita Kaiti tu. So itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Aku dah lenguh tangan ni. Bye, Assalamualaikum.